Menurut mentor saya, Tuan Zulkifli Syafiee yang merupakan penulis buku Misi Bebas Hutang dan buku Wang Emas, beliau kata miskin di usia muda itu pengalaman, tapi kalau kita miskin di usia tua itu ibarat penjara kehidupan. Kalau kita miskin di waktu kita muda, kita ada banyak lagi masa dan tenaga untuk membina kekayaan. Boleh buat 2-3 kerja untuk tambah pendapatan dan lebih mudah untuk kita belajar kemahiran baru. Tapi bila kita miskin di usia tua, tenaga kita dah kurang, kudrat kita dah semakin lemah dan kesihatan kita pun semakin merosot. Kita dah tak ada pilihan, nak tak nak kita tetap kena bekerja untuk menampung kos sara hidup. Kalau hari ini kita ada kesihatan yang baik, kita ada pendapatan setiap bulan, fokus kepada bina kekayaan daripada sekarang. Belajar untuk urus kewangan dengan baik dan fokus bina tabungan dan harta dalam masa yang sama, letakkan matlamat untuk bebas hutang-hutang jahat. Kalau tuan-puan ada masalah membina tabungan disebabkan emosi berbelanja yang susah dikawal, saya galakkan tuan-puan buat simpanan dalam bentuk emas. Pengalaman saya sendiri, semenjak saya mula menyimpan dalam bentuk emas, banyak duit dapat diselamatkan daripada berbelanja pada yang tak penting. Dalam masa yang sama, simpanan emas saya semakin bertambah nilainya. Jadi bagi tuan-puan yang nak bina kekayaan dan mulakan tabungan dalam bentuk emas, boleh tekan link di bio saya. InsyaAllah saya akan bantu dengan sebaiknya.